Indeks harga pengguna ataupun IHP naik sebanyak 4.4%. Ya. So yang manakah maklumat yang berkaitan dengan IHP? Kita tengok A, dasar fiskal mengembang. Betul ke? Dasar fiskal mengembang. Okey, dasar fiskal ni kerajaan yang buat. Okey, kerajaan buat untuk mengawal masalah inflasi dan juga kemelesetan ekonomi. Okey, tapi apa kena mengena dengan IHP? Okey, korang kena ingat IHP ni dia ada kaitan dengan inflasi. Kalau IHP naik bermaksud berlakunya inflasi. So, kerajaan akan buat dasar fiskal untuk mengawal inflasi. Dasar fiskal apa? Dasar fiskal menguncuk. Bukan dasar fiskal mengembang. Dasar fiskal menguncuk di mana dia akan gunakan dua alat dasar fiskal iaitu cukai dan perbelanjaan. Kalau dasar fiskal menguncuk, kerajaan akan naikkan cukai dan kurangkan perbelanjaan untuk mengawal inflasi. Kalau dasar fiskal mengembang ni sebaliknya, dia akan turunkan cukai dan naikkan perbelanjaan untuk mengawal kemelesetan ekonomi. That's why lah A tu salah. Okey, tengok B. Kos sara hidup masyarakat bertambah. Betul ke? Yes, sebab kalau IHP naik bermaksud harga barang naik, itu menyebabkan inflasi. Kalau harga barang naik, kita terpaksa keluarkan duit yang lebih untuk beli barang. So, kos sara hidup kita akan meningkat. Betul. So, jawapan dia adalah B.